pada permulaan i'rab bukanlah perkara yang mudah. Okey. Jadi apa yang saya buat pada permulaan itu, okey last, sembang je malam ni kan, nak faham i'rab. Nak faham i'rab kita kena training lah. Dulu, masa saya mula-mula nak mahirkan i'rab kan, sekarang pun saya belum lah peringkat yang mahir pun. Saya peringkat belajar lah dalam i'rab. Cuma, pada peringkat permulaan i'rab, macam mana saya mula jatuh cinta pada i'rab adalah sebab dia macam best, sebab dia ke quiz. Dia nak tahu rajulun ke rajulan ke rajulin, zaidun ke zaidan ke zaidin. I'rab ni dia bukan ilmu kosakata, dia ilmu matematik. Kalau kamu suka matematik, kamu akan suka i'rab. Sebab dia macam game. Tapi tak mudah juga nak i'rab pada permulaan. Betul tak? Pada permulaan, i'rab bukanlah perkara yang mudah. Okey. Jadi apa yang saya buat pada permulaan itu, saya download aplikasi i'rab Quran. Maka dalam aplikasi itu, dia akan ada banyak ayat. Okey, of course lah. Dia kan i'rab Al-Quran. Maka setiap ayat itu ada i'rab dia. Maka apa cara saya buat ialah, tengok ayat tu Quran tu kan. Okey. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Saya tengok ayat tu, saya pun tutup dia punya i'rab. Saya tutup i'rab dia, and then saya teka apa i'rab dia Teka, saya cuba i'rab dulu sendiri. Pas saya teka tu, baru saya tengok jawapan dia apa. Oh, ini betul. Yeah, ini salah. And then saya improve. That's how, itulah permulaan hari-hari saya belajar i'rab. Itu time saya stamp. Kawan saya pun ingat. Kawan saya pun ada sebut. Dia kata dulu Arif suka cek buku apps i'rab. And then saya pun buka YouTube dari Ustaz Indonesia yang memang YouTube tu dibuat untuk praktek i'rab. Dia pun tengok di i'rab satu daripada ayat-ayat panjang. And then one day kita pun cuba i'rab sendiri. Saya cuba i'rab, saya pun tak tahu, saya pun tanya ke kawan saya kawan saya yang pandai-pandai. Minta dia bantu bagi tahu apa i'rab itu, apa i'rab ini. It's a long process actually. It's not easy actually. Saya start dengan belajar i'rab, faham i'rab juga sikit, and then kita mula try i'rab Al-Quran, and then tengok apa jawapan dia, i'rab lagi, tengok every day. And then kita mula untuk dengar video Indonesia yang i'rab, dia praktik i'rab. Dia baca satu kitab tu, and then dia bagi tahu ni apa i'rab dia, ni apa i'rab dia, ni apa i'rab dia. Kita pun tengok, oh satu cara i'rab dia untuk ayat panjang ni. Okay, and then saya pun cuba i'rab sendiri ayat panjang, and then minta check dengan saya punya rakan-rakan, check dengan para guru. Lama-lama kita akan nampak lah. Dan tak ada benda yang susah pun sebenarnya. Kita je yang masih baru. Okay, tak ada benda yang susah pun, kita je yang masih baru. Alright.